Kau orang kampung mana? Saya orang bandar, pakcik. Kau pernah bertumbuk? Habis, macam mana kau nak jaga anak? Pakcik, yang paling penting dalam relationship bukanlah budak kampung dan pernah bertumbuk, tetapi keikhlasan dan kejujuran hati, jiwa dan perasaan. Kau ingat ini drama? Yang penting ialah aku nak tahu macam mana kau jaga anak aku. Pakcik, zaman sekarang ni kita dah ada smartphone. Dengan smartphone, pakcik akan tahu lokesen anak pakcik kat mana. Di mana Nadia? Nadia, masuk bilik. Di mana lokasi Nadia sekarang ni? Dalam bilik lah, pakcik. Nadia, masuk bawah katil. Pakcik, saya faham apa yang pakcik cuba sampaikan tu. Saya sedar saya ni budak skema, sikap belah tepi, mamat bandar, tak pernah bertumbuk. Tapi pakcik, I am willing to learn, pakcik. Itu yang aku nak dengar. Ikut aku, buka puasa. Kenapa ni you? I tak naklah ada bakal bapak mentua gangster macam tu. Kalau dia nak gangster, gangster dekat kampung ni je lah. Bila pergi KL, ikut peraturan KL. Tadi, kami lalu dekat tol. Dia boleh belah macam tu, dia tak mau bayar. Dia ingat tol tu dia punya ke? Lepas tu, kami buka puasa dekat mamak. Dia makan punya banyak, makan, belah. Dia ingat mamak tu dia pegang ke? Dia pegang kampung ni saja tau. KL dia tak pegang. I ingatkan bapak you ni gangster dengan manusia saja. Rupanya dengan Tuhan pun dia gangster. Kami tengah sibuk duk solat tarawih, baca doa, dia boleh duk selfie. Wah, hajar punya gangster macam tu. You silap. Bapa I bukan langgatul, tapi dia guna RFID. Habis tu yang makan mamak tak bayar tu? Touch and Go e-wallet app. Takkan tu pun you tak tahu? Ha, yang selfie. Selfie kat masjid tu. Apa dah? Dekat tiang masjid sekarang dah ada QR code. Ayah I sedekah dekat situ. Kalau you tak dapat nak layan kerenan orang tua I, macam mana you nak jaga I bila dah tua nanti? Pernahkah kau perhatikan dirimu? Apa yang ada di balik bola matamu yang terselip di balik lekuk hatimu, di dalam hati Pakcik, nurani. saya minta maaf. Selama ni saya buruk sangka kepada pakcik. Tak apalah. Benda dah lepas. Selamat Hari Raya, pakcik. Sorry. Aduh, kenapa pakcik tarik? Kenapa pakcik letak balik? Nak dibiarkan tercocok ke? Nak dicabut? Cabut. Alang-alang kita dua pun dah berbaik-baik kan, pakcik-makcik. Bolehlah kita sembang tentang hantaran. Ini untuk bertunang. Ini untuk belanja kahwin. Yang ini bagi makcik. Makcik punya ada cashback. Nadia, masuk bilik. Kau orang kembang blablabla. You silap. Bapa I bukan langgatul. Dia guna RFID. You silap. Habis tu? Pakcik,
Kenapa ayam pakcik berbunyikan?